Pertama sekali, Hongya Cave tengok tu berlapis-lapis bangunannya, bercahaya waktu malam dan semuanya dibina di tebing sungai. Dan boleh juga dilihat bila anda naik cruise di situ. Viral sangat ni. Kereta api boleh masuk bangunan. Anda pernah nampak tak? Okey, dia bukan di bawah, bukan di tepi, tapi dia terus masuk tingkat 6 hingga 8. Terus dia masuk bangunan. Nama stesen yang kereta api masuk bangunan tu Li She Park. Di Chongqing ni memang dia punya architecture dia macam menakjubkan. Kadang-kadang saya keliru, saya berada di atas ke di bawah. So bayangkan dia punya architecture menjadikan tingkat paling atas seperti tingkat paling bawah. Dia menarik ramai orang kat sini. Itu adalah antara cara sebuah bandar menjadi tarikan. Anda kena naik Skywalk Raffles City. Ia jembatan udara berbentuk kapal tinggi sangat menyambungkan 7 menara. Dari atas anda boleh lihat seluruh bandar Chongqing. Masjid di Chongqing. Tengok. Besar sangat, mari kita masuk. Masjid Chongqing adalah antara masjid tertua di sini sejak zaman dinasti Ming. Reka bentuknya unik sebab ada gabungan seni bina Cina dan ciri-ciri Islam.